Emas 1 kilogram seperti yang ada dalam tangan saya ini pada tahun 2018 hanyalah bernilai sebanyak RM167,000. Tetapi cuba bayangkan berapakah harga 1 kilogram yang sama pada tahun ini 2025 nilainya telah pun mencecah lebih RM610,000. Kenaikannya ialah sebanyak 37% setahun sepanjang tempoh 7 tahun kebelakangan ini. Anda cuba bagi tahu saya, instrumen kewangan yang manakah boleh memberikan pulangan sebanyak 37% setahun seperti mana anda tengok apa yang berlaku dengan emas 1 kilogram ini. Sebab itulah ramai orang yang kaya, mereka faham tentang benda ini, jadi mereka akan tukarkan aset-aset kertas yang ada di dalam bank mereka seperti ASB, tabung haji ataupun bank-bank yang biasa kepada aset emas pula. Untuk apa? Supaya pertamanya nilai dia terpelihara. Sebab apa? Item 1 kilogram ini semakin lama akan semakin naik berbanding dengan aset-aset kertas. Walaupun dividennya kita nampak naik sebanyak 4% ataupun 5% setahun, tetapi kita kena ingat kenaikan harga barang juga ataupun inflasi akan terkena kepada kita dan dia memakan nilai duit kita sebanyak 4% ke 5% setahun juga. Jadi orang yang bijak, dia akan fikir benda ini dan dia akan cari instrumen kewangan lain yang boleh memberikan pulangan lebih tinggi sedikit berbanding dengan inflasi yang terkena kepada dia, iaitulah dalam bentuk emas.